Arif Aiman kembali mencuri tumpuan apabila membantu JDT menumbangkan Kuching City FC untuk melakar satu lagi sejarah di Piala Malaysia. Sejak minit awal permainan, JDT memberikan tentangan yang cukup hebat dan disiplin taktikal yang tinggi. Kualiti individu dan pengalaman JDT, terutamanya impak daripada Arif Aiman, menjadi faktor utama. Arif Aiman berjaya membuktikan kelasnya tersendiri apabila menjadi watak utama dalam aksi itu untuk merobek pertahanan kental Kuching City yang beraksi penuh bersemangat selaku pasukan underdog. Dengan aksi itu, Arif berjaya mengucar-kacirkan pertahanan Kuching City dengan kelajuan dan kawalan bola kemas. Pemain sayap lincah itu pada akhirnya berjaya melepaskan rembatan hebat yang memecah kebuntuan perlawanan, sekaligus membenam impian dan sisa-sisa harapan Kuching City. Bergson Da Silva pula berjaya menjaringkan gol hebat yang memastikan kemenangan mutlak menjadi milik JDT. Dengan kemenangan ini, JDT terus mengukuhkan dominasi mereka menjadi juara Piala Malaysia tahun ini. Manakala kepulangan Arif Aiman yang menggila ini memberi isyarat jelas bahawa beliau sudah bersedia untuk kembali menggegarkan Asia.